Apa punya kerja ni? Apa? Kenapa dia simpan sini? Ini kan makan. Dia buka kedai makan. Tapi dia letak arak. Mana dapat? Sebuah premis menjual makanan warga Nepal di Kampung Jawa diserbu pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN selepas dipercayai menyalahgunakan minyak masak paket bersubsidi untuk tujuan perniagaan. Dalam operasi itu, pihak berkuasa menemui beberapa paket minyak bersubsidi yang sepatutnya hanya untuk kegunaan isi rumah, namun didapati digunakan oleh pengusaha premis berkenaan. Pemilik memberi alasan minyak itu digunakan untuk tujuan memasak hidangan serta persediaan sembahyang. Lebih mengejutkan, turut ditemui adalah botol minuman keras yang diletakkan bersama tong makanan dalam premis tersebut selain beberapa kotak berisi tepung gandum di dalam sebuah bilik. Pihak KPDN menegaskan siasatan lanjut akan dilakukan terhadap premis berkenaan dan tindakan tegas menanti jika terbukti berlakunya pelanggaran undang-undang. You siapa? You nama apa? Mana? Macam ini ada dal 2, bukan? Ini ada 2. Mana dapat? Ini arak. Ini dal, you campur arak botol dalam. Sebelum saya marah, you explain sama saya. Boleh? Boleh? You faham Melayu kan? You faham kan? You boleh cakap kan? Saya tanya, you jawab. Boleh? You tahu kan? Ini arak letak dekat dalam makanan ni. You tahu? Siapa punya kerja ni? Apa? Kenapa dia simpan sini? Ini kan makan. Dia buka kedai makan. Tapi dia letak arak. Mana dapat? You pergi beli minyak subsidi. You buat untuk orang asing makan. Minyak masak ni you buat sembahyang. Itu jalan-jalan dan kebersihan. Mana? Alamak. Tepung buat apa dekat? 3 karton, 4 karton. Jadi ini tepung siapa punya kak? Bos beli? Restoran bawah punya lah. Kenapa tak letak dekat bawah? Kenapa letak dekat atas? Siapa beli minyak paket untuk kedai ni? Kenapa bang? Bukan kenapa. Saya kalau pergi makan yang beli barang saya, kita dapat 2 paket lah, 2 paket. Okey. So saya pakai kadang-kadang selalu. Minyak paket tu tak dapat selalu. Okey. Kenapa tak dapat selalu? Abang tahu kenapa? Sebab adanya peniaga guna minyak paket untuk kedai. Okey. Saya bagi abang satu simple analogi lah, senang Okey. Adakah bila tak ada kenderaan tu kita boleh langgar lah? Same goes to minyak paket lah. Memang tak boleh lah guna untuk restoran sebab dia guna isi rumah. Pengulangan apa tu dah berapa paket dah dapat? Mungkin dalam sebulan dalam 12 paket. Abang meniaga berapa lama? Itu lama. Lama kali dengan 12. Banyak tak? Saya bukan nak marah tau, tapi saya rasa kecewa. Abang setuju tak abang meniaga tanpa tanda harga? Sepatutnya tak. Tapi berdasarkan keadaan sekarang, dah setuju kan? Setuju. Sebab abang tak belajar pada video kita.